Hak ni memang menyelewengkan. Daging goreng pakapau. Siapa ya ada biasa dengar? Daging goreng pakapau. Biasa menu ni famous di sebelah Thailand deh. Kalau sebelah Thailand memang orang suka lah makan daging pakapau, seafood pakapau, macam-macam. Apa dia pakapau tu? Menu dia simple saja tapi confirm nama nasi RM3. Hari ni bersama Big Boss Shippy. Hari ketiga puasa sempena menu masakan bersama Big Boss Shippy deh. Hari ni abang nak ajar cara masak pakapau paling simple, paling mudah tapi sedap weh. Nak makan nyahu ke, nak makan buka ke, boleh belaka. Cara masak pakapau ni ada macam-macam cara. Nak masak pakapau daging ada, nak masak pakapau seafood ada, udang ada, sutong ada, ayam pun boleh. Tapi hari ni abang nak guna daging cicir daripada Alana ni. Abang jual kedai lebih kurang tak sampai 10 riyal saja. Ada jual di mana-mana cawangan Shippy Frozen. Daging kisar misep meat dia panggil. Nombor kod 14 Alana deh. Harga dia lebih borong tak sampai 10 riyal. Sepeket-sepeket nak jual rucik pun tak sampai 10 riyal juga. 7-8 riyal lagu tu je. Sepeket-sepeket ni lebih kurang 450 gram. Jadi hari ni abang nak guna daging cicir. Nak guna daging kasar pun boleh, nak guna daging cicir pun boleh. Boleh beraka. Cuma menu dia simple saja. Abang guna daging ni, daging cicir ni kita lembekkan dulu. Tu dia. Daging ni abang nak makan lebih kurang dalam dekat 10 orang. Jadi abang guna lebih kurang dalam 1 kilo lebih lah, 1,5 kilo. Daging kisar ni. Tu dia. Tekstur daging pun dia tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar. Orang panggil just nice, comel-comel. Ni tekstur daging dia. Dia tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar, comel. Daging nak masak pakapau ni mesti daging hak ada lemak-lemak sedikit baru sedap. Juicy orang panggil. Nak masak pakapau ni simple saja. Apa orang kata simple? Hak paling utama sekali kena ada daun orang panggil daun basih. Mak Saleh panggil daun basih, tapi orang Kelantan atau Rusia panggil daun pakapau lah. Daun temangi pun boleh pakai juga. Pokok pakapau ni lagu ni deh. Dia ada bunga gitu. Abang biasanya banyak tanam di tepi-tepi gila abang. Abang memang suka guna dalam pelbagai jenis masakan. Bau dia memang jahat. Bau sekali bau memang busuk. Tapi bila masak, sedap sengoti. Kedua, abang guna cili padi. Sama ada merah atau hijau boleh belaka. Abang guna sedikit bawang merah dan juga bawang putih. 3 perkara ni saja. Hak ni abang sudah kisar dah. Kisar dah. Lada merah, lada campur lada hijau dengan bawang putih. Abang chopper saja. Hak ni pula bawang merah ni, abang maya dah. Nak maya pun boleh, nak kisar sekali pun boleh. Nak tumbuk pun boleh. Ikut gilah. Janji cukup 3 perkara ni. So 2, 3, 4 perkara. 4 perkara ni cukup. Hak lauk pula ikut demo lah. Nak guna daging, nak guna seafood, nak guna ayam boleh belaka. Okay, let's go. Okay, pakapau ni mula-mula kita tumis bahan numis kita tadi. Minyak jangan banyak deh. Kita guna minyak sedikit saja. Sebabnya dalam daging kita tu ada lemak, ada minyak dah. Ni kita panaskan kuali sikit. Okay, ni minyak kita panas dah ni. Bahan tu misal kita ni kita masuk. Bawang putih, lada. Tu dia. Rebus dalam 3 sudu. 3 sudu lebih, 4 sudu. Lepas tu kita tumis sobat. Jangan lupa bawang merah kita maya tadi pun sama juga. Kita masuk sekali. Tu dia. Okey. Ni kita tumis sampai dia naik bau, sampai dia layu sikit bawang-bawang tu. Orang kata salah lah. Tak kata tak sedap berkok bosok nanti. Okay, ni kita punya tumisan ni. Bawang kita tumis layu dah ni. Kita ambil daging kita tadi tu, daging kisar kita tadi tu. Baru kita masuk piuk dah itu lalu. Daging kisar ni jangan siapa dia komen abang tak basuh dah. Daging kisar memang orang tak basuh. Kalau siapa dia basuh daging kisar ni, alamat dia setengah kilo tinggal 100 gram awak dia. Sekala akan ada komen daging kisar abang tak basuh lah. Apa daging kisar orang tak basuh dah. Daging begar nak goreng begar pun kita basuh juga. Daging ni kita gaul-gaul biar sebati dengan awak kita tadi tu. Tumisan kita tadi tu. Tu dia. Minyak tadi kita jangan berbanyak sebabnya dalam daging kita ni sudah ada lemak. Nanti kejap lagi dia akan jadi berminyak. Tu dia. Okey, ni kita punya daging pakapau kita ni. Dia kering dah ni. Nampak macam nak masuk dah ni. Lepas tu kita pisau sahabat. Gula boleh guna 1 sudu gula.
Le 2 sudu kecil cukup rasa. Okey, kita gaul dengan daging kita tu. Okay, untuk seterusnya kita guna kicap sahabat. Kicap ni kicap berapa pun tak apa berlaku, tapi kalau habis suka guna ABC pasal dia pekat. Ni kicap ni. Termasuk je kicap dia ni. Sos tirai deh. Sos tirai ni habis guna hak bumi hijau. Habis kau guna bumi hijau pasal dia sedap sikit. Bubur lebih kurang dalam 3-4 sudu kecil. Ni ikut cerita rasa deh. Habis ni pasal daging banyak, habis banyak sikit. Kita gaul sahabat. Kicap dengan sos tirai. Ingat dua perkara tu. Kicap, sos tirai. Habis kurang guna garis, tapi guna kicap sutun lagi sedap. Cuah je. Lebih kurang agak-agak. So sekarang lagi habis kau guna golden mata. Hak ni tak ada pun tak apa, ada pun tak apa. Golden mata sikit gaul saja daging pakepau kita ni. Gaul sampai dia kering dah, garing-garing sikit. Okey, last kali pakepau ni tak ada daun ni tak sedap. Orang Kelantan panggil ataupun orang Sia panggil daun pakepau. Orang Mak Saleh panggil daun basir dah. Ni kita bubur dalam cekok. Tu dia. Kau banyak kau sedap daun ni dah. Daun ni kita gaul. Gaul sekali rata belakang dah. Layu daun ni boleh akak. Okey, masuk dah kita punya pakepau, daging pakepau ni. Tu dia. Ni memang menyeleweng. Nak makan waktu berbuka dengan telur dadar boleh. Telur mata kubah ataupun nak makan waktu bersahur pun boleh sobat. Gaul saja dengan makan nasi panas-panas. Bau dia mengasyikkan. Nasi daging pakepau ni yang kena ada 2 perkara dah. Daging pakepau dengan telur mata kubah Kelantan panggil. Cukup 2 perkara ni, memang menyeleweng sungguh. Nampaknya buka puasa dah tu. Selamat menjamu selera. Beres kita.